Situasi di Timur Tengah sekali lagi di luar kawalan. Dan walaupun terdapat perjanjian gencatan senjata, Amerika Syarikat dan Iran sekali lagi saling melancarkan serangan. Hari ini, Bahrain mengumumkan bahawa Iran telah melancarkan serangan peluru berpandu ke atas wilayahnya. Sebelum itu, Kor Pengawal Revolusi Islam mengumumkan serangan ke atas sebuah lagi kapal tangki di Selat Hormuz yang menurut Teheran telah melanggar peraturan laluan kapal melalui selat tersebut. Ini berlaku selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas wilayah Iran sebagai tindak balas terhadap serangan Kor Pengawal Revolusi Islam ke atas kapal tangki Taiwan. Dan semua ini berlaku hanya dalam satu hari sahaja. Dalam keadaan ini, Israel dan Lubnan telah menandatangani satu lagi perjanjian gencatan senjata. Tetapi kurang daripada sehari kemudian, Israel sekali lagi menyerang wilayah Lubnan sebagai tindak balas terhadap provokasi Hizbullah. Secara keseluruhannya, beberapa pakar yakin bahawa Selat Hormuz hanya terbuka di atas kertas sahaja dan memorandum antara Amerika Syarikat dan Iran akan gagal sepenuhnya dalam masa terdekat. Dan semakin banyak tanda menunjukkan bahawa Iran sengaja cuba menggagalkan perjanjian tersebut selepas tuntutan yang dikemukakan oleh negara-negara Teluk Parsi dan dimaktubkan dalam deklarasi Majlis Commonwealth Negara-Negara Arab. Nama saya Alex Sepeci. Mari kita bincangkan topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mulakan, saya minta anda untuk melanggan saluran ini, tekan butang suka pada episod ini dan jangan lupa untuk menulis komen anda di bawah video ini. Dan juga langgan saluran Telegram saya, Peci News. Pautannya ada di dalam keterangan video ini. Jadi, belum sempat Setiausaha Negara Serikat Marco Rubio meninggalkan rantau Timur Tengah, Iran terus bertindak dan melancarkan serangan baru di rantau tersebut. Hari ini, 27 Jun, Iran telah melancarkan serangan drone ke atas Bahrain dan pada hari Sabtu, sebuah kapal telah diserang secara berasingan di Selat Hormuz. Kemungkinan besar ini adalah tindak balas Teheran terhadap serangan udara malam oleh Amerika Syarikat. Dan serangan pengganas ini di Teluk Parsi menunjukkan bahaya bahawa perang dengan Iran mungkin sekali lagi akan menjadi tidak terkawal. Walaupun selepas Iran dan Amerika Syarikat mencapai perjanjian sementara, cuba untuk mencapai penyelesaian muktamad bagi konflik tersebut. Sebagai tindak balas terhadap serangan drone Iran ke atas kapal kontena yang cuba meninggalkan selat pada hari Khamis, Amerika Syarikat melancarkan serangan udara sepanjang malam meneruskan siri serangan yang telah menggugat gencatan senjata perang yang rapuh. Sementara itu, Organisasi Maritim Pelbagai Negara yang diketuai oleh Tentera Laut Amerika Syarikat mengumumkan pada hari Sabtu bahawa mereka akan memperluaskan laluan berhampiran Oman di Selat Hormuz untuk membenarkan pelayaran masuk dan keluar. Ini mungkin akan mewujudkan satu lagi titik ketegangan dalam hubungan dengan Teheran, yang menganggap selat itu sebagai pengaruh utama dalam ketegangan yang berterusan dalam rundingan dengan pihak Amerika. Bersama dengan pihak Amerika. Di sini saya ingin nyatakan bahawa Bahrain adalah salah satu pengkritik paling lantang terhadap Iran dan merupakan lokasi pangkalan armada kelima Tentera Laut Amerika Syarikat. Baru-baru ini, di sana telah diadakan pertemuan antara Menteri-Menteri Luar Negeri negara-negara Majlis Kerjasama Teluk Parsi dengan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio yang berakhir dengan seruan untuk menghentikan serangan Iran dan membuka sepenuhnya Selat Hormuz. Dan tuntutan negara-negara Teluk Parsi ini menjadi pemangkin utama yang menyebabkan Iran sekali lagi melancarkan serangan. Tetapi kita akan bincangkan perkara ini sedikit kemudian. Dalam kenyataan Kementerian Luar Negeri Bahrain hari ini, dinyatakan bahawa beberapa drone Iran telah menyerang negara itu. Dalam kenyataan itu, serangan tersebut disebut sebagai petikan, ancaman yang jelas terhadap keselamatan warga negara dan penduduk. Tiada maklumat mengenai punca atau kerosakan yang berlaku setakat ini. Pada hari Sabtu, kumpulan separa tentera Iran, Pengawal Revolusi, telah mengeluarkan satu kenyataan yang disiarkan oleh agensi berita rasmi IRNO. Dalam kenyataan itu, dinyatakan bahawa IRGC telah melancarkan serangan ke atas beberapa sasaran, petikan, tentera pengganas Amerika Syarikat di rantau ini. Kenyataan itu tidak menyatakan kawasan mana yang telah diserang, tetapi jelas bahawa ia adalah Bahrain. Komando Pusat Angkatan Tentera Amerika Syarikat menyatakan bahawa dalam serangan malam itu, tentera telah melancarkan serangan ke atas kompleks peluru berpandu dan drone Iran serta stesen radar pantai. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance yang mengetuai rundingan dengan Iran menyatakan pada malam Jumaat di media sosial bahawa Iran sepatutnya, seperti yang beliau katakan, mengangkat telefon.
jika timbul perselisihan mengenai perjanjian gencatan senjata. Tetapi keganasan akan dibalas dengan serangan. Itu adalah satu petunjuk bahawa jika anda nampak sebarang masalah, maka hubungi kami, bercakaplah dengan kami, dan kami akan selesaikan tanpa serangan balas antara satu sama lain. Amerika Syarikat dan Iran sedang berunding mengenai syarat-syarat perjanjian itu. Termasuk isu-isu seperti laluan kapal yang tidak dihalang melalui Selat Hormuz, yang sangat penting untuk bekalan minyak dan gas asli dunia, serta masa depan simpanan uranium yang diperkaya tinggi milik Iran. Mengikut perjanjian sementara, Amerika Syarikat dan Iran mempunyai 60 hari untuk memuktamadkan butiran. Pada masa yang sama, Pusat Operasi Perdagangan Maritim British melaporkan bahawa satu lagi kapal tangki telah diserang di selat itu pada hari Sabtu, namun anak kapalnya selamat. Sejurus selepas laporan itu, Pusat Maklumat Maritim Bersatu yang dikendalikan oleh Tentera Laut Amerika Syarikat mengumumkan bahawa laluan berhampiran pantai Oman sedang diperluaskan untuk memastikan kemasukan dan keluar kapal. Kononnya, di bahagian selat ini, kapal-kapal diiringi oleh tentera Amerika Syarikat, jadi ia selamat di sana. Tapi sebenarnya, langsung tak selamat pun. Tetapi Iran tetap menegaskan bahawa kapal-kapal mesti mematuhi arahannya dan memberi amaran bahawa mereka akan mula mengenakan bayaran untuk transit melalui selat itu. Namun sejak kebelakangan ini, semakin kerap terdapat cubaan oleh kapal-kapal untuk meninggalkan Teluk Parsi. Dan inilah Ibrahim Azizi, Ketua Suruhanjaya Keselamatan Negara Parlimen Iran, pada hari Jumaat berkata, Selat Hormuz berada di bawah kawalan Iran, jadi hormatilah peraturan. Ini adalah satu petanda bahawa jika anda tidak menghormatinya, kami akan menyerang anda. Amerika Syarikat dan negara-negara Arab Teluk Parsi menolak tuntutan Iran dan secara umumnya, selat itu dianggap sebagai laluan air antarabangsa, walaupun ia merupakan perairan wilayah Iran dan Oman. Pusat Maklumat Maritim Bersatu telah memberi amaran bahawa ancaman terhadap kapal-kapal adalah serius, sambil menambah bahawa para pelaut telah diberi amaran tentang kewujudan periuk api dan harus menjangkakan kehadiran Angkatan Laut Amerika Syarikat ketika operasi pembersihan periuk api diteruskan. Pada masa yang sama, Pertubuhan Maritim Antarabangsa di bawah PBB pada hari Jumaat telah menggantung percubaan baru untuk memindahkan kapal-kapal dan menyatakan bahawa ia tidak akan disambung semula sehingga jaminan diperoleh bahawa kapal-kapal lain tidak akan diserang. Secara keseluruhan, menurut data PBB, dalam beberapa hari kebelakangan ini, kira-kira 115 kapal berjaya keluar dari selat tersebut. Dan di sini, sangat penting untuk dinyatakan bahawa Iran jelas sekali cuba menggagalkan gencatan senjata kerana rejim di Tehran sangat tidak menyukai tuntutan dari negara-negara Teluk Parsi. Saya ingin mengingatkan, pada 25 Jun, Amerika Syarikat dan negara-negara Teluk Parsi telah mengeluarkan kenyataan bersama selepas mesyuarat Majlis Kerjasama Negara-Negara Arab yang diadakan di Bahrain. Ini saya maksudkan tentang pertemuan Mark Rubio dengan para pemimpin, lebih tepat lagi Menteri-Menteri Luar Mongolia. Negara-negara Teluk Parsi. Dan saya ingin menegaskan bahawa selepas itu, selepas kenyataan itu dikeluarkan, selepas pertemuan tersebut, Iran mula menyerang kapal-kapal di selat itu. Jadi, dalam kenyataan itu, negara-negara Teluk Parsi menyatakan perkara berikut seterusnya mengikut poin. Para menteri menekankan keperluan untuk mengekalkan perpaduan dalam rundingan mengenai Iran bagi mencapai matlamat bersama, iaitu untuk tidak membenarkan Iran membangunkan atau memperoleh senjata nuklear. Para menteri menekankan bahawa keamanan jangka panjang memerlukan penyelesaian isu-isu lain juga, termasuk program peluru berpandu balistik Iran, drone dan kumpulan proksi di rantau ini. Inilah perkara yang tidak terdapat dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran yang telah ditandatangani oleh Donald Trump. Dan Israel, kebetulan, mengkritik perjanjian itu kerana perkara ini. Ia tidak melibatkan program peluru berpandu, program drone dan kuasa proksi. Jadi, orang Arab telah menegaskan perkara ini. Kita teruskan. Para menteri menekankan kepentingan membuka Selat Hormuz, namun menolak sebarang cukai, yuran atau cubaan untuk mengawal selat tersebut. Para menteri menegaskan bahawa sebarang hubungan perdagangan dan pelaburan dengan Iran adalah bersyarat dan boleh dibatalkan. Ia bergantung kepada pematuhan Iran terhadap peruntukan memorandum dan perjanjian akhir, serta penghentian aktivitinya yang mengganggu kestabilan dan penciptaan syarat-syarat yang diperlukan untuk kerjasama ekonomi. Para menteri telah bersetuju untuk meneruskan kerjasama dengan kerajaan Syria
dan memberikan bantuan kepadanya dalam menyelesaikan tugas-tugas utama seperti memerangi keganasan, memulihkan perkhidmatan asas, memperbaiki iklim pelaburan dan mewujudkan syarat-syarat untuk kepulangan sukarela pelarian serta orang yang dipindahkan di dalam negara. Dan Syria disebut di sini bukan tanpa sebab. Saya ingin nyatakan secara ringkas bahawa sekarang orang Amerika dan Arab ingin menyerahkan sesuatu kepada Syria. Isu penyelesaian berkaitan Hizbullah di Lubnan. Maksudnya, supaya rakyat Syria berperang dengan Hizbullah dan pada dasarnya mengusir mereka dari sana dan kemudian Israel akan berundur dari Lubnan. Para menteri telah mengesahkan komitmen penuh mereka terhadap kedaulatan, keselamatan, kestabilan dan keutuhan wilayah Lubnan. Sehubungan dengan itu, mereka mengalu-alukan rundingan dua hala yang sedang berlangsung antara Israel dan Lubnan dengan pengantaraan Amerika Syarikat yang bertujuan untuk mewujudkan syarat bagi perjanjian damai jangka panjang dan persetujuan berkaitan keselamatan antara kedua-dua negara. Dan juga, para menteri menyeru kepada perlucutan senjata sepenuhnya semua kumpulan proksi di Lubnan dan pemulihan monopoli negara Lubnan ke atas penggunaan kekerasan. Dan sebagai tindak balas kepada kesimpulan seperti ini oleh para menteri negara-negara Arab pada hari yang sama, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengeluarkan amaran. Petikan. Jika mana-mana kapal cuba melalui selat tanpa kebenaran kami atau di luar laluan yang ditetapkan, ia bertanggungjawab ke atas semua akibatnya. Dan hanya beberapa jam selepas itu, kapal kontena Everlowly yang berdaftar di bawah bendera Singapura telah diserang oleh drone Iran. Serangan ini, yang pertama ke atas kapal sejak perjanjian itu ditandatangani, telah disebut oleh Presiden Amerika Syarikat, Trump pada hari Jumaat sebagai pelanggaran bodoh terhadap perjanjian gencatan senjata kita. Sebagai tindak balas terhadap kejadian itu, tentera Amerika pada hari Jumaat telah melancarkan serangan ke atas sasaran tentera Iran di kawasan Selat Ramus. Dan seperti yang anda sudah faham, sebagai tindak balas terhadap perkara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran telah mengumumkan bahawa sebagai balasan terhadap serangan pada hari Jumaat, mereka telah melancarkan serangan ke atas kedudukan tentera Amerika di Bahrain. Secara keseluruhan, semuanya sudah jelas. Dan di sini saya ingin mengingatkan bahawa perjanjian gencatan senjata memperuntukkan bahawa Iran, saya petik, akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan laluan selamat bagi kapal dagang melalui Selat Ramus, di mana 1/5 daripada bekalan minyak dan gas asli cecair dunia dihantar. Dan memastikan transit tanpa halangan adalah konsesi utama Iran. Tetapi di sini sangat penting bagaimana, siapa dan bagaimana membaca kata-kata ini. Dalam tafsiran Iran, pembukaan semula selat itu tidak bermakna melepaskan kawalan ke atasnya. Dalam perenggan perjanjian yang dirumuskan secara samar, dinyatakan bahawa Iran dan Oman akan bekerjasama dalam menentukan pengurusan masa depan laluan air itu yang secara efektif memberikan Teheran peranan rasmi dalam pengurusannya. Ini bermakna, kini Iran boleh merujuk kepada perenggan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Donald Trump yang menyatakan bahawa Iran sememangnya mempunyai hak pada masa hadapan untuk menetapkan kawalannya ke atas wilayah tersebut. Sementara rundingan dengan Amerika Syarikat masih berlangsung, serangan pada hari Khamis itu merupakan isyarat bahawa Iran merancang untuk mengenakan syarat-syaratnya sendiri ke atas Selat Hormuz dengan menentukan di mana dan bila kapal-kapal boleh melalui. Kor Pengawal Revolusi Islam mengecam laluan-laluan yang tidak diluluskan oleh Tehran sebagai tidak boleh diterima, sangat berbahaya dan dilarang. Sementara itu, ketika Donald Trump memberi jaminan bahawa beliau telah menyelesaikan segala-galanya dan Iran tidak akan pernah mengawal Selat Hormuz, pihak berkuasa Iran yang baru ditubuhkan untuk urusan selat di Teluk Parsi telah mengeluarkan peraturan. Kapal-kapal perlu mengisi borang kebenaran melalui email sebagai pertukaran untuk jaminan laluan selamat yang turut merangkumi insurans. Maksudnya, Iran sudah pun merangka skim untuk mengenakan bayaran bagi laluan melalui selat itu dengan menyembunyikannya di sebalik kata-kata mengenai insurans risiko. Dan risiko itu sendiri diwujudkan oleh kutipan bayaran tersebut. Juga. Jadi, sebenarnya, ini adalah insurans terhadap diri mereka sendiri. Mari saya jelaskan di sini. Apa masalahnya? Di koridor laut sempit yang dikenali sebagai Selat Hormuz, telah terbentuk 3 laluan berbeza untuk kapal-kapal dan pelbagai agensi bersaing untuk mengatur transit berpuluh-puluh kapal melalui 3 koridor ini. 1. Laluan selatan, melalui perairan di pesisir Oman. Inilah satu laluan. Laluan kedua,
yang sentiasa digunakan sebelum perang, melalui tepat di tengah-tengah selat dalam perairan antarabangsa. Dan laluan ketiga terletak lebih ke utara dan ia dikawal sepenuhnya oleh Iran. Ini meletakkan pengendali kapal dalam dilema yang sukar. Laluan mana yang harus mereka pilih daripada tiga ini? Jika memilih laluan tengah, maksudnya yang di tengah-tengah, selat atau lebih dekat ke Oman, kemungkinan besar anda akan berdepan dengan serangan dari Iran. Walaupun orang Amerika memberi jaminan bahawa mereka akan memastikan keselamatan laluan di sepanjang pantai Oman, namun pada hakikatnya, kita telah melihat serangan ke atas kapal di koridor ini pada hari Khamis. Jadi, ini menunjukkan bahawa, malangnya, kawasan itu masih belum benar-benar selamat. Ketiadaan kejelasan mengenai laluan mana yang harus dipilih menyukarkan usaha untuk mengembalikan perdagangan di laluan air ke tahap sebelum perang. Syarikat Perkapalan menyatakan bahawa perjanjian yang dicapai oleh pemimpin Iran dan Amerika Syarikat malangnya tidak benar-benar dilaksanakan di laut. Ia tidak berfungsi. Itu sahaja yang telah dipersetujui. Dan inilah yang didiamkan oleh Donald Trump. Jika kapal memilih laluan bukan Iran, iaitu di tengah atau lebih dekat ke Oman, mereka berisiko diserang secara langsung. Jika mereka mematuhi kehendak Kor Pengawal Revolusi Islam Iran dan menggunakan laluan Iran, mereka bimbang risiko Sekatan Barat sekiranya perjanjian gagal. Kononnya, jika perjanjian antara Iran dan Amerika Syarikat gagal, maka kapal-kapal dan pemilik kapal yang berlayar di sepanjang pantai Iran dan mematuhi peraturan Tehran akan dikenakan sekatan Amerika Syarikat kerana mereka bekerjasama dengan pihak Iran. Ternyata, yang menjadi tebusan adalah para pengangkut itu sendiri. Pada mulanya, seperti yang anda ingat, Iran menuntut bayaran untuk laluan tersebut, tetapi kemudian menyatakan bahawa mereka tidak akan mengenakan cukai serta-merta. Sebaliknya, mereka merancang untuk mengenakan bayaran bagi perkhidmatan laut, memperkenalkan caj alam sekitar baharu ke atas kapal serta memaksa penggunaan insurans mereka sendiri. Ini menimbulkan kekeliruan dalam kalangan Sekutu Arab, Amerika Syarikat yang mengeksport minyak melalui selat itu. Mereka tertanya-tanya, apa sebenarnya yang telah dicapai oleh Trump? Sebenarnya, orang Iran mengenakan bayaran untuk laluan kapal. Cuma mereka memanggilnya cukai. Cukai alam sekitar. Bayaran untuk perkhidmatan laut yang tidak jelas. Insurans dan sebagainya. Pendek kata, panggil apa sahaja. Tetapi hakikatnya, ia adalah kutipan wang untuk laluan kapal. Akhirnya, selepas serangan ke atas kapal Ever Lowly pada hari Khamis, Pertubuhan Maritim Antarabangsa PBB telah menghentikan sepenuhnya pemindahan kemanusiaan yang diselaraskan, di mana lebih 500 kapal dagang dengan lebih 11,000 pelaut yang terperangkap di Teluk Parsi. Oh, begitulah. Sepatutnya mereka dikeluarkan dari rantau itu, tetapi buat masa ini mereka masih belum dapat dikeluarkan. Pada masa yang sama, terdapat masalah besar juga dalam isu keamanan antara Israel dan Lubnan. Pada hari Jumaat lepas, Israel dan Lubnan telah menandatangani perjanjian rangka kerja selepas 4 hari rundingan di Washington yang dijalankan dengan pengantaraan pentadbiran Trump. Tetapi masalahnya ialah, ini adalah satu lagi perjanjian damai antara Israel dan Lubnan. Namun Israel tidak pernah berperang dengan pihak berkuasa Lubnan. Israel sentiasa berperang dengan pejuang Hizbullah yang tidak hadir di meja rundingan dan oleh itu mereka tidak menandatangani apa-apa. Dan belum pun sehari berlalu, Israel dan Hizbullah sudah bertukar serangan sekali lagi. Di sini saya akan berhenti seketika. Sila tulis pendapat dan kesimpulan anda di ruangan komen di bawah episod ini. Langganlah saluran ini, tekan loceng dan jangan lupa untuk tekan suka jika anda ingin menyokong usaha Israel. Anda boleh melakukannya dengan sebarang derma melalui pautan dan butiran pembayaran yang terdapat dalam keterangan video ini. Itu sahaja, jaga diri anda. Jumpa lagi.